memang tak masuk akal. Tapi Uncle itu je satu-satu jalan yang Uncle ada untuk selamatkan Diana. Dan kalau Uncle kahwin dengan Diana, Diana kahwin dengan Uncle, dia orang takut dengan Uncle. Mengarutlah. Takkan tak ada jalan langsung. You jangan main-main sekarang ni boleh tak? You jaga sikit mulut you, Nak jaga apa? You gila ke? You nak, I dah bagi. You kenyang, I kenyang. Sekarang you bukan bos. Kau nak apa lagi, ya? Aiman, please. Tolonglah dengar, please. I tak salah. Kau tak payah berlakon suci lah dengan aku. Aiman, please dengar dulu, please. Tolonglah, Aiman, please dengar dulu. Pokrik. Aiman! Diana, Aiman cakap apa? Diana. Diana relax, okey? Okey? Sabar, okey? Tengok enggak? Look at me. Look at me. Boleh tak you preparekan majlis nikah malam ni? Siapa yang nak nikah ni? You tak sihat tau. Mana ada lah, okey je. Habis tu yang you makan ubat tu apa? Tak adalah, I sihat lah. Anyway, you book hotel, you ambil suite, lepas tu F&B untuk 20 orang tetamu aja. But don't forget, Tok Kadi. Siapa yang nak nikah semalam ni? Malam ni? Rushing sangat kenapa? Buat je lah. Senarai tetamu tu semua I uruskan. Tapi make sure semua tip-top. Of course, I yang buat kan. Tapi nak tahu siapa yang nak nikah malam ni? R-A-H-S-I-A. Rahsia. S-E-C-R-E-T. Secret. You gila ke apa ni? You janji you nak kahwin dengan I, tapi kenapa you kahwin dengan orang lain? You janji nak kahwin dengan I. Hey. Nak I buka balik dengan polis file you dengan Anis.